أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Saya kata baik nak pergi kuliah tu. Dan motor itu je. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والأولياء والصالحين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita dapat lagi berkumpul di rumah Allah, laksanakan ibadah dan berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua dilimpahi rahmat, keberkatan, keredaan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung perbincangan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah li Syekh al-Islam al-Hujjah al-Imam Sayyid Abdullah ibn Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Nasihat agama dan wasiat iman. Masih lagi dalam bab berkaitan dengan ibadah salat. Tajuk dia menganjur anak isteri supaya memelihara sembahyang. Kewajipan sebagai seorang lelaki yang bergelar suami, antaranya ialah memastikan anak dan isteri, anak-anak dan isteri memelihara ibadah sembahyang. Kerana ibadah sembahyang ni adalah suatu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita di dunia ini sebagai bekalan kita ke akhirat. Selain itu, ia adalah kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Kata pengarang kitab rahimahullah, jika wajib anda memelihara sembahyang dan haram melalaikannya, maka wajib juga anda menganjurkan anak isteri anda dan sesiapa di dalam tanggungan anda untuk mendirikan sembahyang. Jadi sekiranya kita ni wajib melaksanakan sembahyang dan kita tidak boleh melalaikan sembahyang dari sudut diri kita, secara peribadi kita ni tak boleh tinggal sembahyang, tak boleh lalaikan sembahyang. Kena jaga sembahyang dan dirikan sembahyang dengan cara yang terbaik berdasarkan ilmu yang kita belajar. Maka sudah tentulah orang lain juga kita kena jaga. Orang lain itu maksudnya orang-orang yang di bawah tanggungan kita, di bawah tanggungjawab kita sebagai seorang lelaki. Sebagai seorang lelaki, ada isteri, ada anak-anak, maka mereka mesti dipastikan oleh suami mereka ini sembahyang.
Dan begitu juga dalam hubungan-hubungan yang lain, orang-orang yang adik-beradik kita ke dan sebagainya, kita kena berusaha memastikan mereka tidak lalai daripada melaksanakan ibadah sembahyang. Dan jangan berikan apa-apa uzur pun untuk meninggalkannya. Dalam bab sembahyang ni, jangan bagi apa-apa keuzuran kepada mereka supaya mereka tak sembahyang. Jangan kita pula orang lelaki ni ataupun sebagai bapa, sebagai suami, mencipta alasan supaya anak kita ni tak sembahyang. Kesian ke anak kita, sekian-sekian, maka tak payahlah sembahyang. Tak boleh. Kena pastikan mereka sembahyang. Walaupun mereka demam, mereka dalam keadaan uzur, selagi mereka boleh bangun, hatta kalau mereka tak boleh bangun, kita kena pastikan mereka ni solat dengan cara yang mereka mampu. Maknanya sembahyang ni tidak boleh ditinggalkan. Siapa yang tidak patuh kepada perintah sembahyang itu, maka hendaklah anda ancam dan kerasinya. Jadi mana-mana ahli keluarga kita yang meninggalkan sembahyang, maka kita kena bagi amaran kepada mereka. Rasulullah sebut, muru auladakum bis-salah, hendaklah kamu menyuruh, mengajar, memastikan anak-anak sembahyang pada umur 7 tahun. Sekiranya mereka tak sembahyang lagi pada umur 10 tahun, maka rotanlah mereka, rotan untuk mendidik. Ini ketegasan yang diberitahu, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita mengambil berat berkaitan dengan ibadah salat, khususnya di kalangan anak-anak kita ni. Hendaklah anda marah terhadapnya dengan sesangat marah, kata pengarang kita. Buatlah macam mana sekalipun cara kita. Ini gambaran yang disebut oleh pengarang kita, supaya kita ambil berat. Mungkin kita ada cara yang tersendiri untuk memastikan anak kita solat. Tidak semestinya kita marah. Ini gambaran yang dibuat oleh pengarang kita, bahawa solat tu sangat penting dididik daripada kecil lagi. Bukan kata biarlah anak-anak tu nak sembahyang ikut dia, tak nak sembahyang ikut dia, asal aku sebagai bapa ni sembahyang. Tak boleh. Kena pastikan mereka solat daripada kecil lagi. Berbagai-bagai cara kita boleh buat. Bukan kata dengan cara marah. Ada teknik-teknik, cara yang masing-masing yang boleh buat. Ada setengah dia suruh anak-anak dia ni sentiasa tengok dia solat. Lepas tu cukup umur 7 tahun, dia pun suruh anak-anak dia ikut dia solat. Maknanya kita kadang-kadang solat dekat rumah tu, kita suruh anak kita ikut kita. Solat sunat lah, kita solat sunat dekat rumah tu, suruh anak-anak kita ikut kita. Saya ingat ayah saya, masa saya kecil dulu, dia selalu bawa pergi masjid. Setiap kali solat sunat, dia suruh saya sembahyang belakang dia dan ikut dia. Bila saya dah besar, umur 12, dia suruh sembahyang sendirilah, tak payah ikut lah. Adik-adik saya boleh ikut dia. Itu cara masing-masing lah. Nak suruh anak-anak ni biasa dengan sembahyang. Kalau dibiarkan mereka ni selalu tinggal solat, maknanya mereka tidak biasa dengan solat. Bila tidak biasa dengan solat, nak memastikan umur mereka belasan tahun supaya didirikan sembahyang, agak susah lah. Agak payah. Jadi bila mereka biasa dengan solat, maka mudahlah untuk kita bentuk mereka dan memastikan mereka mendirikan sembahyang. Jadi hendaklah anda marah terhadapnya dengan sesangat marah, lebih dari marah anda jika ia merosakkan harta benda anda. Kata pengarang kita.
Kalau kita anak-anak main harta benda kita sampai rosak, apa kita marah kita. Jadi kata pengarang kita dalam bab sembahyang ni, lebih daripada itu lagi kita kena marah. Kita kena jaga. Kalau harta benda kita jaga, anak-anak main sampai rosak, kita marah dia, maka sembahyang itu lebih daripada itu lagi kena ambil perhatian terhadap anak-anak. Jika anda tidak melakukan seperti itu, nescaya anda akan dikira sebagai orang yang meringankan hak Allah Subhanahu wa taala. Tanggungjawab pada Allah. Tak ambil peduli berkaitan tanggungjawab pada Allah. Dari sudut peribadi, elok dah mari sembahyang jemaah. Suamilah, ayah tu, mari dengar kuliah, baca Quran selalu dan sebagainya. Tapi anak tak sembahyang. Tegur ke tidak? Tak tegur, dibiarkan begitu. Maka itu dikira orang yang meringankan hak-hak Allah, tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang memandang ringan terhadap agama Allah. Jika sesudah anda marah dan anda kerasi dia, sekiranya kita dah marah dia, ataupun kita tegaskan kepada dia berkaitan dengan ibadah salat, ia masih juga tidak mahu sembahyang, malah menentang, maknanya dia marah kepada kita pula, maka hendaklah anda jauhkan diri daripadanya, kerana ia adalah syaitan. Maknanya anak pada masa itu sedang dirasuk oleh syaitan, telah dihasut, telah termakan hasutan iblis syaitan. Kan iblis syaitan ni sentiasa berusaha sampai kiamat, mereka akan berusaha untuk memesongkan anak-anak Adam, manusia ni lah, terutama sekali di kalangan orang-orang yang beriman, daripada melakukan perkara yang disuruh oleh Allah. Bila seseorang itu tidak mahu sembahyang, maka mereka ini termakan hasutan syaitan, iblis syaitan. Mereka termakan hasutan syaitan. Jadi kata pengarang kita, kerana ia pada masa itu adalah syaitan, yakni mengikut apa yang dihasut oleh syaitan, termakan hasutan syaitan, tidak ada guna dan tidak ada berkat padanya, pada orang yang tak sembahyang tu. Kalau kawan kita, kita nasihat mereka, ajak mereka, jangan jemu. Dia cara masing-masing. Ini carangan yang dibuat oleh, yang disebut oleh pengarang kitab rahimahullah. Tapi kita kata ada cara-cara yang lain. Cara kita dengan cara kita berkawan dengan mereka. Berkawan dengan mereka bukan kata ikut perangai mereka. Mereka tak sembahyang, kita pun tak sembahyang juga. Tidak. Berkawan dengan mereka itu untuk menarik mereka, menjinakkan mereka. Tak semestinya dengan cara marah, tidak semestinya dengan cara marah, kerasi dia, tidak semestinya begitu. Ini pengarang kitab bagi cadangan kepada kita, supaya orang yang kita hadapi itu sedar perbuatan dia, terutama sekali anak-anak kita lah, ataupun kawan-kawan kita. Kita berkawan untuk menjinakkan hati-hati mereka, menjinakkan mereka dengan masjid. Mari masjid. Jadi ada cara-cara kita yang tersendiri. Orang zaman sekarang kena ada cara yang lebih menarik lah, untuk tarik mereka supaya mereka menunaikan sembahyang. Haram menurutkan kemahuannya, maknanya kita berkawan dengan dia, kita tak boleh ikut dia lah. Kalau mereka tak sembahyang, kita jangan tak sembahyang juga. Kita berkawan untuk tarik dia. Dan haram bercampur gaul dengannya.
Sebab apa? Bimbang, terpengaruh dengan perangai mereka. Tapi anak-anak janganlah kita sampai menjauhkan diri kita, sampai tidak mengaku anak dan sebagainya. Ini nak ceritanya ketegasan perlu ada, terutama sekali kepada anak-anak dalam bab sembahyang. Janganlah pula kita tinggalkan mereka, pulau mereka dan sebagainya. Ada cara masing-masing. Mak ayah tahu anak kita ni macam mana. Tapi jangan biarkan anak-anak itu tidak menunaikan sembahyang. Sepatutnya ia ditentang. Maknanya orang yang tak sembahyang tu, kita suruh dia sembahyang, dia marah kat kita balik. Jadi sepatutnya ia ditentang dan diputuskan hubungan, kerana ia telah menjadi orang yang menentang Allah dan Rasulnya, kerana mereka tidak mahu sembahyang. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum. Suratul Mujadalah. Artinya tiada kamu mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat itu mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang itu bapa mereka atau anak-anak mereka, kerana mereka mengingkari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada kamu dapati kaum, yakni orang-orang yang beriman, mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menafikan keimanan orang yang mencintai siapa sahaja yang menentang Allah dan menentang Rasulnya, meskipun mereka itu orang-orang yang terdekat sekali kepada kami. Jadi mana-mana sahaja orang-orang yang menentang Allah dan Rasul, maka hendaklah kita meninggalkan mereka. Meninggalkan mereka. Sebab apa? Sebab Allah dan Rasul lebih kita cintai. Mesti lebih kita cintai daripada orang lain, hatta isteri, suami, anak-anak kita sekalipun. Maknanya Allah dan Rasul mesti letak pada level yang paling utama sekali dalam kita mencintai. Walaupun anak-anak kita, kalau mereka ini melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita kena ambil tindakan yang tegas. Tindakan yang tegas. Kita tengok para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tegas. Mereka tegas walaupun mak mereka, ibu mereka, ayah mereka, adik-beradik mereka, dalam bab iman kepada Allah dan Rasul, cinta kepada Allah dan Rasul, maka mereka sanggup tinggal semua itu. Sanggup tinggal semua itu. Namun demikian, kita kena faham situasi kita terhadap anak-anak, terhadap masyarakat lebih kepada dakwah. Lebih kepada dakwah. Mengajak mereka untuk melakukan apa yang disuruh oleh Allah dan berusaha untuk memastikan mereka tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih kepada uslubud dakwah lah pula. Ini cara yang disebut oleh pengarang kitab, nak memberi gambaran mesti tegas dalam bab ni. Dan tidaklah semestinya mengikut apa yang disebut oleh pengarang kitab ini. Cumanya kita guna cara yang terbaik, yang kita rasa berkesan dan berdasarkan pengalaman-pengalaman orang lain berkesan dalam memastikan anak-anak ini mendirikan sembahyang. Tak payah mana kita pastikan mereka ni pergi sekolah agama, kita kata belajar fardu ain,
dekat rumah kita pastikan mereka ini sembahyang daripada awal lagi mereka sembahyang, mereka tak tinggal sembahyang. Kita tegaskan dekat situ. Bukan kita tak boleh tegaskan, kita tegaskan. Tegaskan daripada kecil lagi. Dia orang pun, mereka pun akan nampak kita ni tegas dalam bab tu. Jadi mereka pun akan ambil berat. Dan kita tengok sembahyang dia. Kadang-kadang ketika dia sembahyang tu, kita tengok dia sembahyang. Ada tak betul, kita betulkan dengan baik. Tak perlu marah. Tak perlu marah. Ni fasa mendidik anak-anak. Bila mereka dah besar, dah umur dewasa, kita pun baru rasa nak suruh dia sembahyang. Dah berapa belah puluh tahun dia tak sembahyang. Itu masalah lain pula. Masalah lain pula. Baik. Tidak ada uzur untuk meninggalkan sembahyang kecuali terhadap orang yang jahil dan lalai lagi lupa. Apabila ia telah meluputkan sesuatu sembahyang, hendaklah disuruh mengqadakkan beserta taubat dan berjanji tidak akan kembali meluputkan sembahyang lagi. Jadi dalam bab sembahyang ini tidak ada uzur untuk ditinggalkan. Hatta sakit macam mana sekalipun, duduk dalam wad, duduk dalam musafir, kena sembahyang. Kena sembahyang. Duduklah keadaan selagi mana seseorang itu tidak gila, masih lagi akal dia boleh berfikir dan boleh mengetahui masuk waktu solat, masih lagi boleh membezakan benda baik dan buruk dan sebagainya, maknanya akal dia masih lagi boleh berfungsi dengan baik, maka wajib dia mendirikan sembahyang walaupun dia terlantar atas katil. Cuma kaedah fiqh adalah cara-cara yang memudahkan orang-orang seperti ini melaksanakan dan menunaikan salat. Bagi orang yang terlantar, maka salat dia, cara dia, kalau boleh gerakkan mata, kalau boleh iringkan badan, mengikut kemampuan yang dia boleh. Kalau dia boleh duduk, sembahyang duduk. Jadi semua itu perlu dibuat. Menggambarkan sembahyang ni tak boleh tinggal kecuali mati, ataupun kita tak sedar diri, luputlah kewajipan sembahyang pada dia. Bila dia tak sedar diri, dia mati, ataupun dia gila, maka tidak ada lagi kewajipan ke atas dia. Bukan kata sembahyang, dalam bab-bab lain yang wajib yang lain pun sama saja. Inilah tegasnya agama dalam memastikan umat Islam mendirikan sembahyang 5 waktu satu hari. 5 waktu satu hari. Jadi tidak ada uzur untuk meninggalkan sembahyang. Tidak boleh ada keuzuran. Tidak boleh ada keuzuran kecuali terhadap orang yang jahil, orang yang tak tahu. Orang tak tahu sembahyang ni wajib, dia tak tahu. Dia duduk dalam, dia Muslim, agama dah sampai kepada dia, tapi dalam bab sembahyang tak sampai lagi pengetahuan dia berkaitan kewajipan. Jadi kecuali terhadap orang yang jahil, yang lalai lagi lupa. Jadi mereka ini orang-orang yang bukan kata dibenarkan untuk meninggalkan sembahyang, tetapi dia ada masalah. Kita kata lupa, jenis orang pelupa, orang yang uzur lah tu, orang pelupa, nyanyuk. Ada orang bila nyanyuk sembahyang asar pun 2-3 kali. Kan? Sembahyang asar pun 2-3 kali. Kadang-kadang sembahyang subuh waktu asar nyanyuk. Nak buat macam mana kan? Apabila ia telah meluputkan sesuatu sembahyang, hendaklah disuruh mengqadakkan beserta taubat dan berjanji tidak akan kembali meluputkannya lagi.
Ni orang yang lalai, orang yang lupa. Adapun meninggalkannya tanpa sebab, maka tidak ada uzur sama sekali. Dia tidak sembahyang. Pasal apa tak nak sembahyang? Sebab malas. Jadi tidak ada uzur sama sekali. Betapa tidak, dengan meluputkan sembahyang dari waktunya sahaja sudah mendapat dosa yang besar, walaupun ia segera mengqadakkannya dengan serta-merta. Dosa tetap dosa. Kena bertaubat kepada Allah. Bukanlah dinamakan uzur apabila ia meluputkan sembahyang dari waktunya kerana terlalu sibuk dengan urusan dunia atau seumpamanya. Tidak ada uzur sama sekali untuk meninggalkan sembahyang, melainkan orang yang tertidur ataupun terlupa sahaja. Tadi disebut mula-mula tadi, tidak ada uzur untuk meninggalkan sembahyang kecuali terhadap orang yang jahil, yang lalai, lagi lupa. Jahil maknanya banyaklah kita boleh bincang dalam bab kita kata. Saya sebut tadi berkaitan dengan jahil kerana dia tak sampai berkaitan kewajipan sembahyang. Begitu juga dia jahil, dia masuk hutan, tak tahu masuk waktu sembahyang macam mana, dia tak tahu. Yang lalai lagi lupa ataupun dia lupa. Kata musafir naik kapal terbang, tidur, tak sedar, terlupa untuk mendirikan sembahyang, kerana penat dan sebagainya. Jadi itu adalah keuzuran, tetapi kenalah segera qada sembahyang itu. Begitu juga kata pengarang kita, tidak ada uzur sama sekali untuk meninggalkan sembahyang, melainkan orang yang tertidur ataupun terlupa saja. Tidur ni kena faham juga. Kalau kita tidur masuk waktu, kita dah tahu masuk waktu zuhur, kita tidur juga, tak sembahyang. Bukan kata kita tak nak sembahyang, kita nak sembahyang, tapi mungkin ngantuk sangat ke apa semua sekali, tidur. Masuk sedar-sedar, masuk waktu asar. Jadi masa tu kita perlu qada dengan segera dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Uzur yang dibenarkan kalau kita sembahyang, kalau kita tidur, kita ada solat subuh, tidur daripada awal malam sampai sedar pukul 8 pagi, tak dengar orang azan, tak sedar masuk waktu apa semua sekali, maka pada masa itu kita dikira uzur, dan hendaklah bila kita sedar segera kita sembahyang. Dalam mazhab Syafi'i, kita sembahyang dalam keadaan adaan, bukan qadaan. Adaan, secara tunai, sebab kita tidur tak sedar. Tapi kalau kita tidur, kita sedar orang azan, kita pun tidur lagi, itu kira lain pula, itu kena qada. Baik. Ini sedikit sebanyak berkaitan dengan pentingnya menganjurkan, memastikan anak-anak isteri supaya memelihara sembahyang. Tajuk yang terakhir dalam bab sembahyang ialah menghukum orang yang meninggalkan sembahyang. Ini hukuman terutama sekali bagi kerajaan lah, kena ambil tindakan. Pihak yang berautoriti perlu ambil tindakan kepada orang yang tidak sembahyang. Dia ada kuasa dan dia ada kemampuan untuk melakukannya. Kita individu tak boleh. Tapi individu yang menguatkuasakan
undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan boleh. Pegawai agama ke, pegawai polis ke, yang menguat kuasakan, tugas dia menguat kuasakan undang-undang yang telah diluluskan oleh kerajaan. Menghukum orang yang meninggalkan sembahyang. Setiap pemerintah atau penguasa hendaklah memaksa orang ramai supaya menunaikan sembahyang fardu. Menunaikan sembahyang fardu kena paksa. Payah juga lah. Paling-paling tidak tindakan penguatkuasaan terhadap orang-orang yang meninggalkan sembahyang Jumaat. Itu saja yang boleh buat. Itu pun bukan semua negeri buat. Sekarang zaman viral sekarang. Penguat kuasa ambil tindakan terhadap orang yang tidak sembahyang Jumaat. Ada orang buat naratif yang tidak betul. Zalim lah. Tak sembahyang Jumaat pun kena denda 2,000. Zalim lah kerajaan. Tak ada kerja duk kutip orang tak sembahyang masuk mahkamah. Padahal ia adalah tanggungjawab kerajaan. Tanggungjawab kerajaan. Almarhum Tuhu Aziz, dia buat setiap tahun sampai sekarang lah, saya ingat sampai sekarang, kerajaan Kelantan buat minggu solat, bulan solat. Bulan solat ni nak didik supaya rakyat mendirikan sembahyang walau di mana sahaja berada. Nak pergi tengok bola, pergi lah. Sembahyang jangan tinggal. Nak pergi stadium, pergi lah. Sembahyang jangan tinggal. Nak pergi kerja mana sekalipun, pergilah. Sembahyang jangan tinggal. Itu objektif dia. Objektif. Saya sempat masa kecil dulu, sebab buat program ni dibuat awal tahun 90-an lagi. Saya dah buat point masa tu. Saya sempat masuk 2 kali. Sampai sekarang program tu setiap tahun dibuat. Jadi dibuat setiap masjid akan dikumpulkan remaja, orang-orang tua. Kalau dulu saya tidur satu malam, program 2 hari. 2 hari satu. Anjuran kerajaan turunkan dana untuk pastikan galakan sembahyang ini sampai kepada semua lapisan masyarakat daripada atas sehinggalah ke peringkat yang paling bawah sekali. Itu tanggungjawab kerajaan lah. Kerajaan Selangor cara dia, kerajaan mana-mana pun dia ada cara masing-masing untuk mendidik rakyat melaksanakan ibadah sembahyang. Tapi yang penting penguasa ataupun pemimpin itu bertanggungjawab untuk memastikan rakyat dia tidak lalai daripada mendirikan sembahyang. Maknanya dia kena buatlah sesuatu. Kalau dia tak buat sesuatu, maka dia bertanggungjawab. Kalau dia buat sesuatu, maka sekurang-kurangnya tanggungjawab dia terangkat ada sedikit. Jadi setiap pemerintah atau penguasa hendaklah memaksa orang ramai, kita kata mendidik ke, mengajak ke, memastikan ke, tak kisahlah dengan apa cara, memastikan orang ramai supaya menunaikan sembahyang fardu. Jika seseorang itu meninggalkan sembahyang kerana malas, hendaklah ia menjatuhkan hukum, berat ni kata, hukum bunuh ke atasnya, iaitu setelah menyuruhnya bertaubat dan bersembahyang tetapi ia tetap ingkar dan enggan. Ni dia sudah jadi murtad lah. Kena faham lah. Bukan kata ni dalam bab hukum hudud lah. Hukum hudud. Kita kerajaan di dunia ni berapa kerajaan sahaja yang buat hukum hudud. Dan kata Saudi ada dia menggunakan hukum hudud, tapi tidak semua.
Dalam bab qisas dia guna, dalam bab mencuri dia guna, dalam bab tinggal sembahyang ni dia tak gunalah. Tak ada lagi lah setakat ni menguat kuasakan sembahyang. Pasal apa? Hukuman dari sudut fiqh dia letak dibunuh. Kerana pada masa itu orang yang meninggalkan sembahyang, kita kata ditangkap dan dikurung dia. Dikurung dan disuruh dia sembahyang. Ataupun pas nak memastikan dia ni sembahyang. Kalau kita pergi uluyan lah, memurnikan pemurnian akidah, kita kata pemurnian akidah. Jadi orang tak sembahyang dikurung dan disuruh dia sembahyang, tapi dia tak nak sembahyang. Bahkan dia kata sembahyang ni sebenarnya tak wajib. Dia enggan bukan kata enggan saja, ingkar dengan kewajipan sembahyang. Pada masa itu dia sudah murtad. Dia sudah murtad. Hukum dalam Islam bagi orang yang murtad adalah hukum bunuh. Bagi orang yang murtad, tegas dalam bab itu. Pemerintah atau penguasa juga akan mendapat dosa yang besar jika ia mendiamkan diri setelah mengetahui ada orang yang tidak sembahyang, tetapi ia tidak menegurnya dan tidak menyuruhnya menunaikan sembahyang. Ini tanggungjawab pemerintah dalam bab sembahyang. Begitu juga kita dalam rumah tangga, ketua keluarga lah, biarkan anak-anak tak sembahyang, padahal kita tahu kewajipan tu sembahyang adalah kewajipan yang ditetapkan oleh Allah. Kita sembahyang, anak-anak tak sembahyang, dan dibiarkan, dosa besar lah. Ibu bapa, ingatlah tidak ada uzur sama sekali untuk meninggalkan fardu sembahyang itu, dan tidak ada uzur sama sekali untuk meninggalkan segala perintah agama yang lain. Bukan kata bab sembahyang saja, dalam bab-bab perintah agama yang lain pun tidak boleh dibiarkan begitu saja. Puasa pun gitulah. Pastikan anak-anak ataupun kalau kita pemimpin rakyat di bawah, pastikan mereka mendirikan sembahyang, pastikan ataupun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bab puasa, dalam bab apa lagi kita kata, bab-bab yang lain lah, kewajipan yang lain, fardu ain, dalam bab akidah semua sekali kena pastikan anak-anak memahami, belajar berkaitan dengan fardu ain. Begitu juga dalam bab akidah, mesti pastikan anak-anak kenal Allah, kenal malaikat, kenal nabi-nabi, mengetahui sifat-sifat Allah. Itu wajib semua tu. Wajib. Bukan kata pada anak-anak, pada mak ayah pun wajib. Benda wajib tu, benda asas. Tak tahu, wajib belajar. Kalau tahu, tidak tahu tapi tak nak belajar, berdosa. Tahu, kita tak tahu tapi tak nak belajar, tak nak belajar. Sebab tu kita kena niat sentiasa belajar, duduk dalam keadaan sentiasa belajar supaya kita selamat. Walaupun kita jahil, tapi sebab kita niat nak belajar. Sampai bila kita nak belajar ni? Sampai mati. Mudah-mudahan kita selamat daripada dosa kejahilan. Jangan niat saja belajar, tidak. Kena niat dan kena buat. Jadi insya-Allah tuan-tuan, habis bab sembahyang ni malam ni. Pada sesi yang akan datang kita akan masuk berkaitan dengan perihal zakat. Zakat pula. InsyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم